Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Pada hari ini, kami akan membentangkan tugasan bagi kursus BMMB 1104 Kesusasteraan dan Kebudayaan Melayu. Terima kasih kami ucapkan kepada pensyarah dan rakan-rakan kerana sudi meluangkan masa untuk mendengar pembentangan kami. Pada tugasan kali ini, kami memilih untuk mengetengahkan tentang sastera remaja. Secara ringkasnya, sastera remaja ini merujuk kepada karya yang dihasilkan khas untuk golongan remaja, sama ada untuk hiburan maupun sebagai medium untuk menyampaikan nasihat dalam kehidupan seharian. Jadi, fokus utama kami adalah kepada puisi tradisional, iaitu pantun, syair dan gurindam. Walaupun bentuk puisi ini telah lama wujud, namun ia masih relevan dan sesuai digunakan dalam dunia remaja kerana bahasanya yang berirama, mudah diingat dan syarat dengan nasihat. Menariknya, melalui pantun, syair dan gurindam ini, remaja bukan sahaja dapat menikmati keindahan bahasa, malah secara tidak langsung dapat memahami nilai seperti hormat menghormati, kasih sayang dan juga kepentingan ilmu. Jadi, dalam pembentangan kali ini, kami akan menerangkan dengan lebih jelas tentang ciri-ciri setiap puisi tersebut serta peranannya dalam perkembangan diri remaja. Baiklah, tanpa membuang masa, kita mulakan dengan melihat terlebih dahulu maksud sastera remaja. Terlebih dahulu, izinkan kami untuk memperkenalkan ahli kumpulan. Kumpulan kami terdiri daripada 3 orang, iaitu Nur Sayyidah Nafisah, Ni Umi Nur Mizan dan saya Najwa Amirah. Mari sama-sama kita dengarkan dan hayati dengan lebih terperinci tentang kritikan sastera dalam karya sastera remaja yang akan kami huraikan berdasarkan puisi tradisional yang telah pun dipilih. Sastera remaja merujuk kepada karya kesusasteraan yang dihasilkan khusus untuk golongan remaja dengan mengambil kira tahap kematangan pemikiran, emosi dan juga pengalaman hidup mereka. Karya ini lazimnya mengetengahkan pelbagai isu yang dekat dengan kehidupan remaja, contohnya seperti pencarian identiti diri, konflik emosi, hubungan persahabatan, keluarga serta cabaran dalam menghadapi realiti kehidupan. Selain berfungsi sebagai bahan hiburan, sastera remaja turut berperanan sebagai medium pembelajaran yang membantu remaja untuk berfikir secara kritis, memahami nilai-nilai kehidupan serta membentuk jati diri yang lebih matang dan juga seimbang. Baiklah, kali ini saya akan menyerangkan beberapa jenis kritikan sastera yang penting dalam menilai sesebuah karya, iaitu kritikan sanjungan, kritikan teguran, kritikan saranan, kritikan pendekatan, kritikan penganalisisan dan juga kritikan penilaian. Pertama, kritikan sanjungan merupakan kritikan yang memuji karya dan pengarang kerana menghasilkan pemikiran yang bernas serta menampilkan elemen yang menarik. Kritikan ini berkembang pada era pasca Perang Dunia Kedua dan sebelum kemunculan Asas 50. Antara tokoh yang terlibat ialah Keris Melayu dan Anak Negeri. Karya seperti Sejarah Melayu oleh Tun Seri Lanang dan Hikayat Abdullah oleh Abdullah Munshi sering dipuji kerana nilai sastera yang tinggi dan gaya bahasa yang menarik. Seterusnya ialah kritikan teguran. Ia merupakan kritikan yang memberikan teguran dan peringatan secara ikhlas dengan menyatakan kekuatan dan juga kelemahan karya. Contohnya, Aminuddin Baki melalui artikelnya pada tahun 1949 telah mengkritik novel Korban Kesucian karya Karisma. Kritikan ini bersifat intelektual dan tidak dipengaruhi oleh emosi. Selain itu, kritikan saranan pula memberikan cadangan untuk memperbaiki kelemahan serta memantapkan unsur karya. Kritikan ini membantu pengarang menghasilkan karya yang lebih berkualiti dan memberi manfaat kepada pembaca serta pengkritik itu sendiri. Seterusnya, bagi kritikan pendekatan ini, ia merujuk kepada cara pengkritik mendekati karya untuk memahaminya dengan lebih mendalam. Pendekatan ini boleh berasaskan aspek intrinsik, ekstrinsik, moral, psikologi, sosiologi dan juga archetype. Seterusnya, kritikan penganalisisan merupakan kritikan berbentuk penyelidikan yang menilai kedudukan, prestasi dan pencapaian karya. Kritikan ini melibatkan analisis terhadap bahasa, struktur cerita, motif, watak, nilai, arkeologi dan teknik penulisan. Di samping menentukan sama ada karya tersebut bersifat konvensional atau eksperimental. Akhir sekali, kritikan penilaian ialah proses menilai mutu sesebuah karya secara adil dan seksama. Kritikan perlu bersikap bijaksana
dengan mengemukakan hujung yang kukuh serta memahami data pengarang, subjek, masa dan konteks karya tanpa bersikap berat sebelah atau emosional. Jadi, saya akan membentangkan kritikan sastera bagi sebuah syair yang memberi nasihat kepada golongan belia. Syair ini memfokuskan nilai-nilai murni seperti kejujuran, kesederhanaan, sopan santun dan menjauhi maksiat. Yang pertama ialah kritikan sanjungan. Syair ini berjaya menyampaikan mesej moral yang jelas dan padat. Nilai murni seperti jangan berdusta, jangan berdaya dan judi dan arak jangan biasa memberi kesedaran tentang pentingnya kehidupan beretika. Bahasa yang ringkas tetapi berkesan memudahkan belia memahami dan menghayati nasihat yang disampaikan. Kritikan yang kedua ialah kritikan teguran. Walaupun mesejnya positif, beberapa ungkapan seperti lambat bangetnya dapat binasa agak kabur. Penggunaan bahasa yang lebih jelas akan membantu pembaca memahami maksud syair dengan lebih tepat supaya nasihat yang disampaikan tidak disalah tafsir. Kritikan yang ketiga ialah kritikan saranan. Untuk menambah impak, pengarang boleh menyertakan contoh atau situasi konkret. Contohnya menerangkan akibat buruk berjudi, meminum arak atau mengikut dalam kehidupan seharian. Pendekatan ini dapat menjadikan syair lebih realistik dan mudah dihubungkan dengan pengalaman belia. Kritikan yang keempat merupakan kritikan pendekatan. Syair ini menggunakan pendekatan nasihat secara berulang menyerupai pantun tradisional yang sesuai untuk pendidikan moral. Namun, pengarang boleh menambahkan elemen penceritaan atau kisah ringkas agar syair lebih menarik dan tidak hanya bersifat amaran. Kritikan yang kelima ialah kritikan penganalisisan. Dari segi struktur, syair tersusun dalam rangkap yang konsisten di mana setiap rangkap menekankan satu tema utama. Namun, terdapat sedikit ketidakseimbangan bilangan baris, terutama di rangkap yang terakhir, yang boleh menjejaskan irama apabila dibaca secara lisan. Kritikan yang terakhir iaitu kritikan penilaian. Secara keseluruhan, syair ini sangat berjaya dalam menyatakan mesej moral kepada belia. Ia sesuai dijadikan bahan pendidikan dan juga motivasi. Nilai kesusastraannya jelas dari segi bahasa dan mesej. Walaupun penggunaan bahasa moden dapat diperhalusi agar lebih relevan dengan pembaca masa kini. Kesimpulannya, syair ini bukan sahaja mengandungi nasihat moral yang penting, tetapi juga memperlihatkan kekuatan bahasa dan struktur tradisional. Dengan sedikit penambahbaikan dari segi bahasa dan pendekatan, syair ini mampu menjadi karya yang lebih berkesan dalam mendidik belia. Baiklah, seterusnya saya akan membentangkan tentang kritikan sastera terhadap sebuah pantun yang dipetik daripada anatologi baik budi indah bahasa. Pertama sekali, dari sudut kritikan sanjungan, pantun ini wajar dipuji kerana menggunakan bahasa yang indah dan tersusun. Pemilihan diksi seperti hanyut batang berlilit kumpai dan menempuk genjang dengan rebana menunjukkan kehalusan seni bahasa Melayu. Selain itu, pantun ini berjaya menyampaikan nilai kekeluargaan yang erat, khususnya kegembiraan anak-anak apabila ibu bapa pulang ke rumah serta menerima kasih sayang dan pemberian. Seterusnya, melalui kritikan teguran pula, walaupun pantun ini menarik, terdapat unsur yang boleh diperbaiki seperti kejelasan maksud pembayang dengan maksud sebenar. Hubungan antara pembayang dan maksud dalam sesetengah rangkap mungkin tidak begitu kuat, menyebabkan pembaca perlu berfikir lebih mendalam untuk memahami kaitannya. Dari aspek kritikan saranan pula, penulis boleh memperkukuhkan lagi hubungan antara pembayang dan maksud agar mesej lebih jelas dan mudah difahami. Selain itu, penggunaan imej yang lebih dekat dengan kehidupan seharian pembaca moden juga boleh membantu meningkatkan keberkesanan penyampaian. Seterusnya, bagi kritikan pendekatan, pantun ini boleh dianalisis melalui pendekatan moral dan sosiologi. Dari sudut moral, pantun ini menekankan nilai kasih sayang,
kegembiraan dan sifat memaafkan terhadap kanak-kanak. Dari sudut sosiologi pula, pantun ini menggambarkan kehidupan masyarakat yang mementingkan hubungan kekeluargaan dan hiburan tradisional seperti berpantun dan bermain muzik. Seterusnya, dalam kritikan penganalisisan, dapat dilihat bahawa struktur pantun ini menepati ciri-ciri pantun tradisional, iaitu mempunyai pembayang dan maksud. Unsur bunyi seperti rima akhir yang seimbang menambahkan keindahan. Tema yang diketengahkan ialah kekeluargaan dan kegembiraan kanak-kanak, manakala nilai yang disampaikan termasuklah kasih sayang, kegembiraan dan sikap memahami. Akhir sekali, melalui kritikan penilaian, pantun ini dapat dinilai sebagai karya yang baik kerana berjaya menggabungkan keindahan bahasa dengan nilai murni. Walaupun terdapat sedikit kelemahan dari segi hubungan pembayang dan maksud, secara keseluruhannya pantun ini tetap berkesan dalam menyampaikan mesej kepada pembaca. Bagi karya sastera kanak-kanak yang terakhir adalah kami telah memilih gurindam yang bertajuk Fikir dan Kata dan telah mengenal pasti 6 jenis kritikan sastera yang terdapat dalam gurindam tersebut. Pertama adalah dari sudut kritikan sanjungan. Gurindam ini sangat wajar dipuji kerana menyampaikan nasihat yang jelas dan mendalam tentang kepentingan berfikir sebelum berkata-kata. Penggunaan bahasa yang ringkas tetapi padu seperti kurang fikir, kurang siasat serta perkataan tajam ibarat racun dan upas menunjukkan keindahan gaya bahasa serta kekuatan mesej yang ingin disampaikan. Gurindam ini juga berjaya menyelitkan unsur pembandingan yang memberi kesan mendalam kepada pembaca. Seterusnya, melalui kritikan teguran, terdapat sedikit kekangan dari segi variasi bahasa yang agak sederhana. Walaupun mudah difahami, penggunaan gaya bahasa yang lebih kreatif dan pelbagai mungkin dapat menjadikan karya ini lebih menarik dan berkesan kepada pembaca moden. Dari aspek kritikan saranan pula, penulis boleh menambahkan unsur gaya bahasa seperti metafora ataupun personifikasi yang lebih pelbagai agar mesej menjadi lebih hidup. Selain itu, contoh situasi yang lebih dekat dengan kehidupan semasa juga boleh membantu pembaca untuk menghayati maksud gurindam ini dengan lebih mendalam. Bagi kritikan pendekatan, gurindam ini sesuai untuk dianalisis melalui pendekatan moral. Hal ini kerana karya ini menekankan nilai-nilai murni seperti berfikir sebelum bertindak, menjaga tutur kata serta mengelakkan konflik dalam kehidupan seharian. Dari sudut psikologi pula, gurindam ini menyentuh aspek kawalan diri dan juga kesedaran dalam berkomunikasi. Seterusnya, dalam kritikan penganalisisan, struktur gurindam ini jelas menepati ciri gurindam tradisional yang mengandungi 2 baris terangkap dengan hubungan sebab dan juga akibat. Tema utama ialah kepentingan menjaga tutur kata, manakala nilai yang diketengahkan termasuklah kebijaksanaan, kesopanan dan tanggungjawab dalam berkomunikasi. Unsur pembandingan seperti racun dan upas menambahkan kesan dramatik terhadap bahaya kata-kata yang tidak terkawal. Akhir sekali adalah melalui kritikan penilaian. Gurindam ini dapat dinilai sebagai karya yang baik dan berkesan dalam menyampaikan pengajaran. Walaupun terdapat ruang untuk penambahbaikan dari segi gaya bahasa, secara keseluruhannya, gurindam ini telah pun berjaya mendidik pembaca tentang kepentingan berfikir sebelum berkata-kata. Sebagai kesimpulannya, sastera remaja memainkan peranan yang penting dalam kehidupan golongan muda kerana bukan sahaja untuk menghiburkan, malah turut menjadi wadah pembelajaran yang bermakna. Melalui karya-karya ini, remaja dapat memahami pelbagai realiti kehidupan, membina pemikiran yang lebih matang serta menghayati nilai-nilai murni yang dapat membentuk kepribadian diri mereka. Oleh itu, sastera remaja ini wajar terus diperkembangkan agar mampu melahirkan generasi yang berilmu, berfikiran kritis dan seimbang dari segi emosi serta sastra. Diharapkan perkongsian ini dapat memberi manfaat dan juga meningkatkan minat terhadap sastera remaja dalam kalangan kita semua. Sekian, terima kasih.